Perodua Kelisa 2026 dibayangkan sebagai kemunculan semula sebuah kereta kompak ikonik yang pernah menjadi pilihan ramai rakyat Malaysia kerana saiznya yang kecil, penggunaan bahan api yang menjimatkan dan kos penyelenggaraan yang rendah. Dengan sentuhan moden dan teknologi terkini, versi 2026 berpotensi menjadi sebuah hatchback bandar yang lebih bergaya, selesa dan selamat untuk kegunaan harian. Walaupun masih mengekalkan identiti sebagai kereta kompak, Perodua Kelisa 2026 tampil dengan reka bentuk yang lebih premium dan sesuai dengan trend otomotif masa kini. Dari segi reka bentuk luaran, Perodua Kelisa 2026 hadir dengan penampilan yang lebih moden dan dinamik. Bahagian hadapan dilengkapi lampu LED yang tajam serta lampu siang yang memberikan identiti tersendiri. Grill hadapan direka lebih besar dengan kemasan moden yang menjadikan kereta ini kelihatan lebih elegan. Garisan badan yang aerodinamik membantu meningkatkan kestabilan ketika memandu serta mengurangkan penggunaan bahan api. Bahagian sisi dipadankan dengan rim alloy bergaya manakala lampu belakang LED memberikan sentuhan moden yang melengkapkan keseluruhan reka bentuk. Dari aspek prestasi, Perodua Kelisa 2026 dijangka menggunakan enjin 1.0 liter dual VVTi atau enjin generasi baharu yang menawarkan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DCVT yang memberikan pertukaran gear lebih lancar dan responsif. Pemanduan di kawasan bandar menjadi lebih mudah kerana saiznya yang kompak membolehkan kereta ini bergerak dengan lincah serta mudah diparkir di ruang yang sempit. Sistem suspensi yang dipertingkatkan turut memberikan keselesaan lebih baik walaupun melalui jalan yang tidak rata. Bahagian dalaman Perodua Kelisa 2026 direka dengan konsep moden dan praktikal. Walaupun bersaiz kecil, ruang kabin disusun dengan bijak bagi memberikan keselesaan kepada 4 hingga 5 penumpang. Tempat duduk menggunakan material yang lebih berkualiti dengan reka bentuk ergonomik untuk mengurangkan keletihan ketika perjalanan jauh. Tempat duduk belakang juga boleh dilipat bagi menambah kapasiti ruang simpanan apabila diperlukan. Pelbagai ruang penyimpanan kecil di dalam kabin memudahkan pengguna menyimpan telefon, botol minuman dan barangan harian. Sistem infotainment moden menjadi antara tarikan utama model ini. Skrin sentuh bersaiz besar menyokong Android Auto dan Apple CarPlay bagi memudahkan penggunaan navigasi, muzik dan panggilan telefon. Paparan meter digital memberikan maklumat pemanduan yang lebih jelas manakala steering pelbagai fungsi memudahkan pemandu mengawal pelbagai ciri tanpa mengganggu tumpuan ketika memandu. Sistem penyaman udara yang lebih cekap memastikan seluruh kabin kekal selesa walaupun dalam cuaca panas. Dari sudut keselamatan, Perodua Kelisa 2026 dijangka dilengkapi dengan sistem brake ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman, bantuan mula di bukit dan beberapa beg udara. Selain itu, sistem Advanced Safety Assist berkemungkinan ditawarkan dengan ciri seperti brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, amaran keluar lorong dan bantuan kekal di lorong. Kamera undur serta sensor parkir turut membantu pemandu ketika meletakkan kenderaan dengan lebih mudah dan selamat. Kecekapan penggunaan bahan api menjadi salah satu kelebihan utama Perodua Kelisa 2026. Dengan teknologi enjin moden serta reka bentuk badan yang ringan, model ini dijangka menawarkan penggunaan petrol yang sangat menjimatkan. Kos penyelenggaraan yang rendah dan kebolehpercayaan jenama Perodua menjadikan kereta ini sesuai untuk pelajar, pekerja muda, keluarga kecil dan sesiapa sahaja yang mencari kenderaan kompak yang praktikal serta ekonomi. Secara keseluruhannya, Perodua Kelisa 2026 menawarkan gabungan reka bentuk moden, prestasi yang cekap, teknologi pintar, ruang dalaman yang selesa dan ciri keselamatan yang lengkap. Jika model ini benar-benar diperkenalkan semula, ia berpotensi menghidupkan kembali legasi Kelisa sebagai salah satu kereta kompak paling diminati di Malaysia. Apa pendapat anda tentang Perodua Kelisa 2026 ini dan adakah anda ingin melihat model legenda ini kembali ke jalan raya Malaysia? Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta dan teknologi terkini di channel ini.